Assalamualaikum, selamat datang ke Faiz Nili Channel. Sudah lama saya tak upload gambar, tak upload video, update pasal camping kita. Sebabkan kekangan masa dan cuaca, buatkan kita dah tak camping buat sementara waktu. Last kita orang camping bulan 9. So sekarang dah bulan 1, hujung bulan 1 nak masuk bulan 2. So baru kita akan start camping balik. Kita hari ni akan buat motor camping style. Campsite yang kita orang pergi hari ni adalah Draco Nature Camp. Yang camper-campers tu tahulah Draco Nature Camp ni memang susah nak dapat. So kita orang camping Draco ni hari weekdays, hari Rabu dan sampai hari Jumaat. So kita orang booking last minute ni dekat Draco tu. Kalau weekend rasanya memang tak dapat. So husband saya tengah siap-siap packing. Jangan pelik lah kenapa dia pakai topi kat dalam rumah. Sebab rambut dia serabut. Packing pelan-pelan. Sekejap lagi kita akan masukkan kat dalam motor. So kita orang sekarang pukul 9.30. So mungkin lepas siap-siap ni kita orang tergerak kot sebab Draco check in pukul 1. Okay. Walaupun hari weekdays, tapi tapak yang kita orang nak tu tak ada ada orang. Tapak yang kita orang nak tu actually tapak nombor 4. Atau 6. Hot punya tapak Weekday pun tak ada So dekat Draco kita akan camping kat tapak mana? Tunggu nanti dekat sana. Mau kita orang tunjuk. Ni kita orang punya cara lah. So kan ada carabiner ni. So carabiner ni kita orang akan kepit kat sini. Macam ni lah. Carabiner yang ada ni kita orang akan klik dekat sini. So lepas tu kita akan bubuh jaring lagi atas dia. Okay, so kita dah klik 4 penjuru. 1, 2, 3, 4. Untuk motor campers yang baru nak cuba, saya suggestkan korang, satu adalah korang kena ni, yang apa ni kita panggil ni? Besi ni. Mono. Something like besi untuk box ni, you kena ambil yang heavy duty, really heavy duty, yang tebal. Sebab awak bawa bag ni berat tau dan besar macam ni. Ni couple, kalau solo mungkinlah kurang sikit, but still dia berat benda ni. So tips dia kena yang heavy duty. And then box ni kena yang besar. Box ni kita orang beli berapa liter? 50 liter. Ngam-ngam untuk cotton dengan camp bag masuk. So ni kita orang punya shelter Teci, brand Teci. Baju ni untuk 3 hari 2 malam. So ngam-ngam lah. Lepas tu bag tu kena vacuum. Kita dah siap-siap dah ni. Dah packing. Alamak, jumpa kawan lah. Kau tapak berapa? Tapak berapa? Oh, 1. Haji lah, dia lah kita. Hari 3. Oh, dekat. Kurang ambil berapa malam? 2 malam. Okay guys, kita dah sampai. Okay, sekarang ni kita tengah loading barang. Lepas dah berjumpa kawan, dah sembang-sembang. So, kereta motor kena park sini. Dia akan bagi troli. Okay.
Cantik yang tempat dia. Tak bawa fragment? Ha? Tak bawa fragment? Ada. Cantik lah tempat dia. Okay, so tapak kita adalah tapak nombor 1. Tapi ada orang dekat tapak kita, so kita tunggu dia settle dulu. Nanti dia dah settle baru kita boleh pacak. Finally, kita orang sampai juga dekat Graco Nature Camp. Setelah bertahun-tahun disebut-sebut oleh kawan-kawan, tapi inilah baru ada peluang sampai dekat sini. Kalau kita tambah lagi, penuh lagi.
sini.